Nak duit raya anak-anak bertahan lama sehingga dewasa? Save share video ini kepada orang lain agar dapat manfaat. Jawapannya boleh sangat. Bila kita sudah tukar duit raya kepada emas, nak simpan ketua pun boleh, nak wariskan sehingga cucu cicit pun boleh. Begitulah kalau simpan emas. Makin lama disimpan, makin tinggi nilainya. Buatlah tindakan bijak hari ini dengan bermula simpanan emas. Nak simpan emas 99, tak perlu ada riban. Mulakan dengan bajet RM100, lepas tu adjust ikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan, tarik nafas dalam-dalam dan buatlah keputusan. Jom saya kongsikan step dan cara paling mudah dan praktikal. Mula-mula ke profil saya, klik ini. Bila dah masuk ke page saya, boleh klik pendaftaran. Bagi yang dewasa, klik dewasa, dan bagi pendaftaran kanak-kanak, klik 18 tahun ke bawah. Kemudian isi details yang diminta iaitu nama, nomor my card, email, dan nomor handphone. Tekan proceed. Untuk aktifkan, download apps ini. Nak login, masukkan nomor IC untuk username dan password. Pilih top up dan pilih RM atau gram pertama untuk simpanan. Boleh mula 1 gram sehingga 1000 gram ikut kemampuan dan bajet. Atau bermula dulu RM100 untuk dapatkan pengalaman menggunakan apps ini. Jumlah gram akan dipaparkan di bahagian ini. Untuk info lanjut boleh reach saya, boleh lawat laman web rasmi saya, daftar ekor emas bagi dewasa atau kanak-kanak. Dah daftar, dalam masa 24 jam saya akan menghubungi tuan-puan cara simpanan emas dengan betul mengikut bajet masing-masing.